Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Bertemu lagi kita di podcast IIUM Breastfeeding Support Group IBSG. Saya Syafirus Ahmad sebagai host anda untuk episod kali ini. Topik kita kali ini sangat istimewa, iaitu tentang pengalaman penyusuan susu ibu bersama bayi sumbing. Ramai ibu mungkin tidak menyedari betapa besar cabaran yang dihadapi, bukan sahaja dari teknik penyusuan, tetapi juga dari segi emosi dan sokongan yang diperlukan. Okay, hari ini kita bertuah kerana dapat bersama dengan seorang ibu yang sangat hebat, iaitu Puan Nadiah, yang akan berkongsi kisah beliau menyusukan bayi dengan keadaan sumbing. Selamat datang Puan Nadiah. Terima kasih kerana sudi hadir untuk perkongsian kita hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang lebih mendalam, boleh ceritakan sedikit tentang diri Puan dan juga latar belakang anak Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syafirus. Saya Nur Nadia binti Ahmad, bekerja sebagai Assistant Medical Officer di Dewan Bedah Susmed IIUM. Saya juga merupakan ahli IBSG lah, kita punya group support ni. Dan Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati atas peluang ini untuk berkongsi tentang pengalaman saya yang pada saya tidaklah diuji sehebat orang lain. Tetapi seandainya perkongsian ini menjadi manfaat kepada pendengar, yalah. Okey, betul tu Puan. Okey. Ramai yang tak tahu perjalanan penyusuan untuk bayi sumbing bibik ini ada cabaran yang tersendiri. Jadi kita nak berkongsi supaya lebih ramai ibu rasa mereka tidak berseorangan. Okey, jadi Puan Nadiah, boleh kongsikan apakah perasaan Puan apabila mengetahui anak yang dilahirkan dengan sumbing bibik? Terus terang saya rasa sangat terkejut dan sedih. Saya sudah mempunyai 2 orang anak sebelumnya dan Alhamdulillah mereka dilahirkan normal dan rezeki juga saya berjaya menyusukan mereka sendiri. Jadi apabila diberitahu oleh doktor tentang keadaan anak yang bakal saya lahirkan ketika itu, saya terdiam. Saya langsung tidak menyangka saya akan melahirkan seorang anak yang tidak sempurnalah fizikalnya. Lalu perkara pertama yang saya terdetik di fikiran ialah bagaimana saya ingin menyusu. Sebab fitrah bayi kan, benda pertama yang diorang akan buat ialah rutin kan. Dia akan mencari susu, mencari nak makan kan. Jadi dengan keadaan bibir anak saya yang sumbing ketika itu nanti, bolehkah anak saya ni menyusu seperti bayi lain? Bolehkah saya memberi susu ibu? Jadi saya takut, saya bimbang saya akan gagal lah. Okey, Puan, saya dapat rasakan perasaan tu. Saya rasa ramai juga ibu yang mungkin melalui perasaan yang sama dengan macam-macam persoalan bermain di fikiran. Biasanya, sokongan awal sangat penting dalam situasi begini. Jadi berdasarkan pengalaman Puan Nadiah sendiri, adakah Puan mendapat sokongan daripada doktor atau jururawat pada waktu tersebut? Ya betul, doktor ada menjelaskan cabaran yang mungkin berlaku. Sebagai contoh, bayi mungkin akan sukar untuk menyedut kerana bibir tidak rapat sepenuhnya. Bayi juga mungkin akan mengalami cepat penat sebab banyak tenaga yang dia kena guna untuk membuat hisapan pada payudara berbanding bayi normal yang lain. Selain itu, ada juga kemungkinan susu yang disedut oleh bayi itu akan meleleh di tepi mulut dia kerana fizikal bibir bayi itulah. Oleh yang demikian, dikuatiri juga baby tidak dapat membesar dengan baik sebab tidak dapat nutrisi yang secukupnya lah. Tapi doktor juga memberikan kata-kata semangat, cakap cabaran-cabaran ni semua boleh diatasi kalau kita tahu di mana kita nak rujuk, ke mana kita nak dapatkan bantuan. Seperti contoh kumpulan sokongan inilah, Alhamdulillah saya dapat menyertai menjadi ahli pada tahun yang sama semasa saya sedang mengandungkan kandungan ini. Jadi saya juga bertanya kepada ahli-ahli IBSG yang lain tentang bagaimana cara saya hendak menjayakan penyusuan susu ibu ini dengan keadaan anak saya yang sumbing bibir. Baiklah. Saya rasa itu mesti sangat memberi tekanan, betul tak? Okay, saya juga fahamkan bayi Puan selepas dilahirkan terus dimasukkan ke SCN untuk pemantauan rapi
Dan Puan sendiri pun menginap di Mothers Dormitory untuk membolehkan rooming in. Betul? Okey, untuk makluman semua, rooming in ni merujuk kepada amalan meletakkan ibu dan bayi dalam bilik yang sama selepas kelahiran. Amalan ini mempunyai banyak kelebihan, antaranya mengukuhkan ikatan antara ibu dan bayi, memudahkan penyusuan awal serta meningkatkan keberkesanan penyusuan, menjadikan bayi lebih tenang dan tidur dengan lebih nyenyak serta mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Bagi ibu pula, rooming in ini membantu dalam mempelajari penjagaan bayi, membina keyakinan diri, mengenali tanda-tanda bayi ingin menyusu, merangsang pengeluaran susu, membentuk pola tidur dan menjaga bayi secara lebih teraturlah. Okey, baiklah Puan Nadia, boleh ceritakan pengalaman hari pertama Puan menyusukan bayi tersebut? Memang susah. Bayangkan dengan anak yang fizikalnya normal pun sudah mencabar kan bagi kita ibu-ibu, apatah lagi bila dengan physically challenge lah kita kata dengan bayi yang sumbing bibir macam ni. Jadi pertama kali saya mencuba, saya tidak rasa anak saya dapat melekap dengan betul. Kita tak rasa let down ya, bila susu tu keluar kan, kita tak rasa semua tu. Jadi saya juga tidak pasti apakah cara dan posisi yang sesuai yang boleh saya praktiskan dengan anak saya ketika itu untuk membantu dia menghisap secara optimum lah. Jadi saya sendiri pun rasa nak menangis jugalah kan, sebab saya rasa dia tak dapat susu, saya takut dia lapar dan kita saksikan sendiri dia diberikan susu formula semasa di dalam SAN untuk menggantikan susu kita sementara waktu. Jadi ada masa saya fikir, kalau macam ni mungkin saya tiada rezeki lah nak bagi susu ibu kepada anak saya. Tapi dalam hati saya tahu setiap titisan susu tu penting untuk dia. Jadi kita dah membuatkan seorang ibu kita membuatkan saya tekad lah untuk terus mencuba. Okey, jadi apa langkah seterusnya yang Puan Nadia ambil untuk teruskan penyusuan? Saya rasa ni bukan sekadar penyusuan yang kita panggil direct feeding dia kan. Okey, mungkin ada teknik tertentu atau alat bantuan yang digunakan. Betul Puan Syafiruz. Alhamdulillah, salah satu persediaan saya sebelum bersalin untuk melengkapkan diri dengan ilmu penyusuan, saya dekati juga jururawat laktasi kita di SASMED sebelum bersalin lah. Jadi saya tanya apa persediaan yang perlu saya lakukan apa semua. Jadi sebaik saja saya melahirkan bayi saya, jururawat laktasi ni datang melawat saya dan baby di SCN dan mengajarlah, beliau mengajar saya teknik penyusuan yang betul untuk bayi saya. Jadi ada posisi tertentu sahaja yang saya boleh praktiskan. Contohnya macam football hold. Sebab posisi tu je yang baby saya boleh seakan seal dia punya bibir. Jadi baru dia boleh menghisap dengan betul. Betul. Jadi susah ya Puan Syafiruz, 3 bulan sebelum sementara anak saya nak dapatkan pembedahan bibir dia. 3 bulan tu kena maintain posisi macam tu, sikit-sikit badan kita sakit pinggang Jadi selain itu saya juga diajar menggunakan botol khas lah untuk bayi sumbing. Sekiranya bayi kelihatan terlalu penat untuk hisap. Jadi bila macam tu kita kena pump dan beri kepada bayi. Jadi saya pump dan saya berikan susu melalui syringe lah banyakkannya. Jadi apa yang dapat saya katakan yang penting ya anak kita, bayi kita ni dapat susu ibu. Tak kira macam mana cara sekalipun kan. Itulah usaha seorang ibu kan. Okey, satu lagi faktor yang kita kata yang penting lah adalah sokongan. Untuk Puan sendirilah, siapa yang menjadi sumber kekuatan Puan sepanjang proses ni? Adakah sokongan keluarga dan pakar kesihatan memainkan peranan? Jururawat laktasi memang banyak sangat membantu mengajar teknik penyusuan lah selama 6 hari 5 malam saya mengidap di Mothers Dormitory tu. Hampir setiap hari jugalah jururawat laktasi akan datang bertanyakan perkembangan saya dan anak. Dan suami pula memang sangat membantulah setiap hari, dia daripada kemaman ke Kuantan ulang-alik. Sangat supportive ya. Dia selalu adalah bila saya letih apa semua. Jadi untuk anak yang istimewa ni saya juga mendaftarkan dirilah dengan kita punya Malaysian Cleft Lip and Palate Association, CLAPAM, untuk
mendapatkan info tambahan mengenai sumbing bibit. Selain itu saya juga join lah, kita kena ada usaha sendiri lah kan. Join grup-grup support sokongan di Facebook ataupun di social media, dan tidak lupa juga rujuk kepada ahli yang lebih mengetahui, ahli BSG, sahabat handai, teman sekerja di hospital yang memang banyak sangat memberi kata semangat dan ada bila diperlukan. Dengan adanya sistem sokongan yang sebegini, Puan, saya rasa kuatlah. Kita tak rasa kita keseorangan menghadap ujian yang seperti itulah. Betul. Kita sangat bertuah lah sebab kita berada dalam sistem kesihatan ni yang ada sokongan yang membantu kita lah untuk melalui proses tersebut. Okey, untuk sokongan emosi ni memang sangat tak ternilai, betul kan? Okey, selepas melalui semua cabaran tu, apa yang Puan belajar tentang penyusuan, dan kalau ada ibu-ibu lain yang juga mempunyai anak sumbing dan mungkin sedang bergelut dengan penyusuan, apa nasihat atau semangat yang Puan ingin kongsikan? Saya belajar bahawa penyusuan ni bukan sahaja tentang anak kenyang, ia tentang pelukan, sentuhan kulit ke kulit, kasih sayang. Walau anak saya ni tak dapat menyusu dengan cara biasa macam bayi normal yang lain, ikatan tu tetap ada. Malah mungkin lebih kuat lah, sebab perjalanan ni saya rasa macam penuh perjuangan. Kita harapkan dia pun berjuang bersama dengan kita. Perjuangan ni sama banyak antara lebih dan juga Jadi saya pun nak pesan pada ibu-ibu lain, jangan rasa gagal lah kalau terpaksa guna alat bantuan atau perjalanan penyusuan kita tak sama macam orang lain. Setiap usaha ibu tu adalah bentuk cinta yang Allah suka. Betul, saya setuju sangat dengan Puan Nadia lah. Okey, terima kasih Puan Nadia atas perkongsian yang sangat berharga ni. Saya yakin ramai ibu-ibu di luar sana akan lebih tenang dan terinspirasi selepas mendengar perkongsian ini. Untuk para penonton, ingatlah, perjalanan penyusuan setiap ibu adalah berbeza. Bagi ibu yang mempunyai anak sumbing, ia mungkin lebih mencabar, tetapi dengan ilmu, kesabaran dan sokongan, penyusuan masih boleh menjadi pengalaman yang indah dan penuh makna. Yang penting, kita buat yang terbaik dengan penuh kasih sayang. Betul tak? Betul. Okey. Semoga episod kali ini memberi inspirasi dan semangat kepada anda semua. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram IBSG untuk maklumat berkaitan penyusuan susu ibu, dan kongsikan podcast ini dengan rakan atau keluarga yang mungkin memerlukan sokongan dan inspirasi. Sekian sahaja daripada kami untuk podcast IBSG kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.